Tahun ni hamba terasa untuk bawa anak untuk tengok lembu sendiri tu disembelih. Mula-mula tu takut lah juga. Yalah jalan jam, jalan jauh. Macam-macam lah mu dengar kat berita lagu ni lagu tu. Tapi ni lah kurban. Tanda syukur kita ke Allah ya tak? Bukan sahaja potong lembu. Kita ikhlas nak beri ke orang. Budak zaman lalu ni kena tunjuk. Bukan setakat cerita. Dari situlah dia belajar pasal pengorbanan, pasal sedekah, pasal hidup bermasyarakat. Raya kurban di kampung ni lain sikit. Rasa dia dalam mana tak tahu. So selamat hari raya Aidil Adha deh. Dari air Canai, Kampung Ambo di Kelantan. Moga kurban kita diterima Allah Ta'ala. Amin. Satu lagi lepas kahwin ambil gambar, ada kamu tanya, mau nak mana gambar ni? Kahwin jawab, pergi TV. TV mana? Kahwin royak demo, TV 9 lah. Gurau deh.